Anwar Ibrahim pula. Dia kata itu pinjaman. Pinjaman kena bayar balik. Okey. Kita ambil lah Perdana Menteri cakap ni betul lah ni pinjaman. Syarikat ni dah sasah ada 3.3 bilion kerugian, 14 bilion liability. Maknanya dia punya pinjaman pun memang dah banyak. Perdana Menteri tolong bagi tambah pinjaman ni. Tambah lagi. Jadi lepas ni kau berhutang pula dengan kerajaan. Okey lah. Dia orang nak bayar macam mana? Oh, ramai yang sindik. Oh, ramai yang sindik. Oh, ramai yang sindik. Oh, ramai yang sindik. Ramai yang sindik. Ramai yang sindik. Oh, ramai yang sindik. Ramai yang sindik. Ramai yang sindik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramai yang sindir. Sindir siapa? Sindir siapa ini? Malam ini kita bersama dengan host tetap. Dah tak boleh tukar-tukar. Tak tahu macam mana cara nak tukar pun. YB Dr. Afif Bahardin. Ahli Dewan Undangan dari Taman Medan. Taman Medan. Oh, puasa ini? Puasa. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Hari ni kita dah berapa? 11, 12, 13. Separuh lah. Ramadan. Pakai semalam pakai jubah, hari ni tak pakai jubah. Hari ni tak. Hari ni sebab nak record podcast kita. Kita pakai jubah dua orang ini. So ramai yang sindir ni. Ramai yang sindir. Anwar ketimbang bos lama YB. Dulu marah sangat pasal bail out. Hari ni dia sudah buat bail out kan. Sapura Energy. Dulu Sapura Kencana. Ya. 1.1 bilion duit kerajaan di seorang kata pinjam, seorang kata labur. Yang mana satu? Fahmi Fadil kata pelaburan strategik. PM kata pinjam. Mana satu ni Abi? Dia sebab dia sebenarnya bail out lah. Dia bail out lah. Dia bail out lah. Pusing kat mana pun dia bail out. Dia bail out. Cuma mungkin untuk background kenapa benda ni jadi isu. Sapura Energy ni kita tahu dia satu syarikat yang terlibat dalam industri oil and gas kita lah. Syarikat ni juga pernah banyak menerima kontrak-kontrak daripada Petronas sebelum ni. Dan kita pun tahu Sapura Energy ni dia telah dimiliki sebahagian besarnya oleh PNB. Pemodelan Nasional Berhad. Pemegang saham terbesar. Yang menjadi isu sekarang ni adalah kerana masalah yang dihadapi oleh Sapura Energy bermula daripada tahun 2018. I think masa tu mereka mula mencatatkan kerugian almost 2 billion 2 billion dan sehingga sekarang ikut the latest liability yang mereka ada hampir 14.8 bilion lebih kerugian lebih kurang dalam 3.8 bilion dolar. So jadi ini keadaan the state of Sapura ni. Dan saya kalau tak salah saya benda ni sebenarnya pernah dibincangkan sebelum ni oleh waktu Datuk Seri Najib menjadi PM pun pernah dibincangkan tentang ada perdebatan antara Anwar Ibrahim dengan Datuk Seri Najib. Sebelum ni waktu debat itu yang mana Datuk Seri Najib mencadangkan supaya di bail out lah. Tetapi masa tu Datuk Seri Anwar tak setuju. Dan kita pun tahu isu dia sekarang ni adalah isu pokok dia adalah adakah wajar kerajaan menggunakan duit rakyat, cukai rakyat yang telah dikutip pada rakyat ni untuk menyelamatkan satu syarikat swasta. Betul lah justifikasinya adalah diberi oleh Fahmi Fadzil dan sebagainya tentang isu pelaburan strategik lah dan juga untuk nak menyelamatkan ada 2,000 vendor Bumi Putra local vendor katanya lah. Cuma kalau kita tengok kepada amount yang diberi 1.1 bilion melalui Malaysia Development Holdings yang berhad. Malaysia Development Holdings yang berhad, MDH ni dia suntik 1.1 bilion ni. Is only 7.6%. 7.6% daripada jumlah keseluruhan liability yang ada pada Sapura Energy ni. So this purely short term punya maksudnya ada kemungkinan dia tidak menyelesaikan masalah pun.
saya tak nampak ianya mampu menyelesaikan masalah. Kerana kalau approach atau argument kerajaan bagi 1.1 bilion ni untuk bayar hutang, dalam keadaan sekarang ni kita tak tahu Sapura Energy ni berapa kontrak lagi dia ada. Apa dia punya next step untuk nak handle dia punya liability ni? Apa dia punya restructuring yang dia nak buat? Adakah dia akan mula dengan retrenchment of dia punya staff? Adakah dia akan downsize atau right sizing lah? Kalau Petronas kan dia guna perkataan right sizing. Padahal nak buang orang kan. So sebenarnya semua ni terminologi yang perlu digunakan. Cuma isu dia yang terbesar sekarang ni adalah kita kalau saya pun dalam kedudukan itu, maknanya dalam kedudukan pentadbiran hari ni, kita belum buat keputusan sama ada kita nak selamatkan company ni atau kita nak biar company ni selesaikan sendiri atau tak boleh selesai, mana dia akan gulung tikar. Memang tak boleh selesai. Dia akan gulung tikar lah. Ini nampak gaya memang tak boleh selesai. Jadi cuma sekarang ni amount yang kita belanja ni adalah 1.1 bilion. Jumlah yang tak cukup. Tak cukup. Hanya 7.6% daripada jumlah masalah yang sedang dihadapi oleh syarikat Sapura Energy. Hanya short term dan tidak menyelesaikan masalah. Short term dan tidak menyelesaikan masalah. Kalaulah betul. Memang Anwar memang macam tu. sejak tahun 2002 dan 2003 dia ambil kuasa. Memang apa saja yang mereka buat, KWSP bersasar ke apa, semua adalah langkah-langkah penyelesaian yang tidak menyelesaikan masalah. So tu kalau kata argumentnya adalah 2000 syarikat Bumi Putra vendor yang ada masalah hutang dengan mereka ni. Okey, hutang tu tetap ada hutang. LCB sekarang, Sapura Energy sekarang ada perintah mahkamah lah untuk menangguhkan tuntutan hutang ni. Which is short term juga. Pada saya, lebih baik kerajaan berbincang dengan Petronas atau sebagainya untuk melantik terus 2,000 syarikat ni dan memberikan mereka kontrak-kontrak baru. Ini macam cadangan Datuk Najib. Ya. Jadi supaya syarikat-syarikat ni sebenarnya yang sasarannya tu lebih bersasar lah. Kerana syarikat ni yang memang memerlukan bantuan tu. Tapi kenapa PM tak nak buat macam tu? Saya tak pasti. Sebab kalau kita tengok 1.1 bilion ni dia menyelamatkan nak kata menyelamatkan PMB secara keseluruhan pun tidak juga. Tidak. Memang tak selamat, banyak lagi kerja tu. Masih jauh lagi. Jadi kita nak menyelamatkan Sapura pun tak juga. Tidak juga. Jadi kita tak tahu sama ada sebenarnya ini mungkinlah ada 1-2 yang berjaya lobby kepada Perdana Menteri. Give us this 1.1 billion untuk kami selesaikan masalah kami. Dan lepas tu kita tak tahu apa dia nak buat. Sebab sehingga sekarang Sapura tak announce apa-apa pun lagi. What is their plan? Apa hanya disebut untuk bayar hutang. Bayar hutang. Itu saja. Walhal tapi itu pun tak memenuhi keseluruhan jumlah liability dia yang sedang dia tanggung. So kalau macam tu YB percaya ke kata PM yang dia dah buat forensik? Saya lama dah tak percaya kata PM ni. Memang tak percaya. Jangan tanya saya soalan macam tu Datuk. Saya memang dah lama tak percaya kata PM ni. Saya refresh. Dalam keadaan YB tak percaya PM ni kan. Yang dia kata dia dah buat forensik ni, ini memang satu lagi ketimbang lah. Okey lah, dia kata lepas buat forensic audit sebab tu they come to this suggestion untuk, bukan suggestion lah, this action untuk bagi 1.1 bilion. Justification dia pun memang ke laut lah. Saya yang bukan pakar ekonomi, bukan pakar kewangan pun common sense. Kita tengok, kita baca, kita tengok, kita tahu okey, hutang banyak ni, you bagi tak sampai 50% of the total overall ni pun. Betul. Macam ni nak selesaikan? Kerugian 3 bilion, 3.8. Liability 14 bilion. Dia bagi 1.1 bilion. 7.6% saja daripada jumlah keseluruhan itu. So, memang tak boleh nak selesaikan. Memang tak selesai. So ibaratnya, yalah, kalau orang demam kita bagi Panadol untuk nak bagi baik, kan? Ini dia demam, dia nasihat suruh minum air suam je. Ini betul. Ini tak cukup. Silap bagi pil Cikitaon ni. Itu lagi teruk tu, silap pil. Salah ubat. Salah ubat. Jadi cuma ini masalah yang saya sebut tadi. Isu dia kepada kita. Orang macam kita, apa isu dia? Saya tak kerja Sapura, you pun tak kerja Sapura. Tetapi kita juga adalah pembayar cukai. 1.1 bilion ini dalam keadaan kerajaan hari ini, Perdana Menteri hari-hari sebut bahawa tak ada duit untuk nak bantu rakyat dari segi subsidi diesel, subsidi minyak, harga beras tak boleh nak bantu. Betul. Tarik subsidi raya banyak. Tarik subsidi banyak. Tarif elektrik terpaksa dinaikkan kerana nak menanggung kos.
Tiba-tiba Sapura Energy dapat 1.1 bilion. Yang lebih kita terkesan bila kita baca dan study pasal kes Sapura ni. Tahun 2018 bila waktu syarikat ini mencatatkan kerugian 2.2 bilion. Masa tu CEO mendapat gaji dan bonus bawa balik take home tahun itu saja, tahun yang sama 71 million. CEO 71 million. 71 million. Bonus dia 55 juta. 71. Dalam keadaan company pada ketika itu kerugian 2.2 bilion. 71. Ya, so kita tak tahu sekarang ni adakah ada internal punya audit atau internal punya mitigation plan untuk nak selesaikan masalah tanggungan ini dengan mengurangkan gaji CEO ke atau apa sebagainya. Kita tak tahu. Tak ada. 71 juta tu boleh buat banyak tandas tu. Betul. Betul. Sebab kalau kita tengok 71 juta yang dibayar pada 2018 pada CEO pada ketika itu, bekas CEO Sapura Energy, it's like 200,000 per day. 200,000 sehari bayar. Gila, untuk rugi dalam keadaan rugi 2.2 bilion. Lagi baik bayar Arul Kanda je menyelesaikan masalah YMDB tu. Jadi sebab tu kalau tengok Sapura Energy sekarang dari segi long term atau sekarang lah baiklah, antara argumen kenapa Sapura mengalami kerugian tu kerana harga minyak ketika itu. Satu. Kedua kerana COVID. Selepas tu COVID pula menimpa, maka dia berlarutan, dia punya masalah. Hari ni kita nak tanya. Ada satu lagi, susut nilai. Susut nilai. Aset dia. Aset dia. Cuma hari ni kita tak tahu berapa banyak sebenarnya kontrak in pipeline yang Sapura ada. Tak telus. Tak ada maklumat. Dan dalam keadaan sekarang, dengan Sapura dalam keadaan seperti ini, Sapura Energy keadaan seperti ini, dengan liability yang besar dan apa semua, tak tahulah, logik akal saya fikir, susah untuk dia menang apa-apa kontrak dan tender yang baru. Memang tak boleh pun. Sukarlah. Saya tak nak kata tak boleh. Mungkin kalau, ada. Kalau tanya saya, ini dalam keadaan waktu YMDB memang heavily burdened by debt masa tu. Even masa SRC itu nak ambil pinjaman, SRC terpaksa dikeluarkan daripada YMDB. Sebab tak boleh. Selagi dia berkait dengan YMDB, dia tak boleh buat ambil pinjaman. Sama juga lah dia. Ini macam mana dia nak move forward? So contoh, nampak sekarang 1.1 bilion diberi oleh kerajaan melalui pentadbiran Madani ni, PMX, Menteri Kewangan, beri 1.1 bilion. Hanya mungkin dapat selesaikan 7.6% saja daripada keseluruhan 100% masalah. Hanya bayar hutang vendor. Hanya bayar hutang vendor. You pergi balik bank, you pergi mana financial institution, you tetap tak dapat financing untuk nak finance you punya projek. Maksudnya cara PM berfikir ni jauh terkebelakang daripada cara Datuk Seri Najib berfikir. Dia tak nampak macam mana total solution kepada masalah Sapura Energy. So, jadi sekarang ni keputusan yang dibuat dengan justification lebih kononnya nak menyamatkan 2,000 vendor Mitra. Nak menyamatkan 2,000, bukanlah nak menyamatkan. Saya yakin 2,000 vendor ni sebenarnya dia orang surviving company je. Cuma mereka ni ada hutang. Dengan Sapura ada hutang. Sapura ada hutang. Ada hutang mereka. Kalau mereka ni diberikan kontrak-kontrak baru, saya rasa mereka boleh je overcome whatever deficit yang mereka hadapi sebelum ni. Maksudnya daripada Petronas lah. Which itu within the control of the government. Mana government boleh instruct Petronas untuk contact 2,000 vendor ni dan work with them some mitigation plan, strategi yang mana tak perlu pun guna duit 1.1 bilion duit rakyat ni. Cuma itu pandangan saya lah. Jadi justifikasi untuk bagi 1.1 bilion ini terlampau lemah. Dan dalam keadaan dulu ialah Anwar Ibrahim ni sampai buat filem lah cerita pasal bail out tak bail out ni. Anwar ada untold story. Ni untold story apa benda? Ini awak Perdana Menteri. Dulu kalau tak ceramah, kerana ni nak bail out company ni apa semua, maka saya kena pecat, terpelanting, masuk penjara. Saya pun percaya masa tu. Itulah. So sekarang kita orang tak percaya. Tak percaya. Tak percaya sampai sekarang. Jadi now dalam era dia sebagai Perdana Menteri, dia sendiri buat bail out. Dia pada buat Sapura bail out. macam mana? Yang problem dia sekarang, komunikasi dalam kerajaan pelik. Dia ada satu isu. Tadi YB dah bangkitkan satu isu. Maksudnya solution yang dia bagi bukan satu solution. Dia tak akan selesaikan masalah Sapura
tak akan selesaikan masalah PNB dan dia masih Sapura ini dalam keadaan yang bermasalah. Okey. Yang kedua, Fahmi Fadzil kata pelaburan. Pelaburan strategik. Manakala Anwar pula kata ini adalah pinjaman. Pada pandangan YB lah sebenarnya, siapa yang betul? Dua-dua cuba nak tutup pekung sebenarnya, nak tutup. dia dah, dua-dua dah, benda dah, apa orang kata, rabbit out of the hat, apa benda? Dah terkeluar. Dia masalah dia tak nak menggunakan perkataan bail out tu. Padahal memang istilah bail out tu memang tepat. Contoh Fahmi Fadzil kata pelaburan strategik. Okeylah saya ni orang kampung lah contoh kita melabur. Jangan kata melabur lah, kita main kutu lah. Betul. Main kutu pun nanti balik kita mesti dapat balik pulangan. Yang ni pelaburan strategik ni dapat balik bila ni? Betul. 1.1 bilion ni. Dan pelaburan strategik dia perlu berdasarkan pada profil syarikat yang akan membawa keuntungan. Keuntungan ya. Kan? Dividen lah. Yang ini syarikat dah tentu rugi. Dah banyak liability. So pelaburan strategik dekat mana Pak? 1.1 bilion pula tu. 1.1 bilion. Bukan singgit sekupang. Ni 1.1 bilion. So in the end berapa banyak toilet boleh repair 1.1 bilion ni? 1 bilion satu negara sekolah. Satu negara sekolah. Berapa sekolah ada 10,220 toilet. Sebenarnya kalau kata PMX umum 1 bilion untuk baiki toilet tu, orang lebih happy daripada dia bagi 1.1 bilion daripada Sapura Energy. Orang happy lah, kontrak, dapat tapi job. Maksudnya orang nampak benda tu at least pergi kepada benda yang perlu. Ini Fahmi Fadzil kata pelaburan strategik. Ya, pelaburan mesti ada pulangan. Maksudnya memang Menteri Penafian ni dia menafikan bail out Ini dan pun satu masalah sekarang ni. Menteri komunikasi. Lepas tu yang dekat PMO pun setiap hari ada orang tengok ke? Ada briefing. Okey. Saya macam tak pernah tengok yang itu. Saya anggap yang itu tak reliable pun. Okey. Kita anggap tak reliable. Tapi kita our respect to the seat lah. Okay lah. Respect to the office. Okay lah. Ni PMO office Pejabat Perdana Menteri Saya tahulah, mungkinlah mereka banyak tengok West Wing atau banyak tengok cerita-cerita daripada US. Maka mereka nak buatlah macam presidential punya speaker punya spokesperson yang mana setiap hari akan ada presidential briefing. Diberi oleh White House punya staff, tetapi mereka ni akan ada dialog. Jawab soalan. Apa puak-puak ni dulu kritik kepada Tan Sri Muhyiddin? Mereka kata Tan Sri Muhyiddin ni baca PDF. Mereka sebut tu. Walhal itu sebagai guide untuk Tan Sri supaya tidak tersasar daripada message yang disampaikan. Apa yang mereka buat sekarang? Sama je. Lebih teruk. Dah lah Facebook Live. Sebab dia tak bagi media duduk pun depan tu. Tan Sri sekurang-kurangnya Tan Sri adalah Perdana Menteri. Ini apa saya pun tak tahu. So saya rasa diorang ni shock sendiri. Memang saya tak anggap itu satu maklumat yang reliable. Cuma baru ni dia tak ada kerja sangat. Dan dia hanya membetulkan kesilapan Perdana Menteri lah. Contohlah nanti lepas ni kita nak bincang pasal peruntukan tu. Perdana Menteri salah kira tu kan. Okey, tak apalah. Itu cerita 40,000 gaji tu nanti Tapi maksudnya sekarang Fahmi Fadzil, Menteri Penafian yang menafikan bahawa ini bail out dan buat create naratif baru bahawa ini pelaburan. Pelaburan strategik pula tu, itu adalah satu penipuan. Betul? Penipuan. Setuju Kita setuju itu penipuan. Maknanya apa yang berlaku ni 1.1 bilion ni memang satu bail out kepada satu syarikat yang pada saya betul dia ada kedudukan strategik tetapi dia tidak ada kepentingan awam yang terlampau besar yang perlu diselamatkan. So Fahmi Fadzil menipu, itu bukan pelaburan strategik, itu adalah dia manipulate lah. Manipulate. Maksudnya itu adalah bail out. Okey. Anwar Ibrahim pula, dia kata itu pinjaman. Pinjaman kena bayar balik. Okey. Kita ambil lah Perdana Menteri cakap ni betul lah ni pinjaman. Syarikat ni dah sasah ada 3.3 bilion kerugian, 14 bilion liability. Maknanya dia punya pinjaman pun memang dah banyak. Perdana Menteri tolong bagi tambah pinjaman lagi. Tambah lagi. Jadi lepas ni kau berhutang pula dengan kerajaan. Okey lah. Dia orang nak bayar macam mana? Kalau tak ada plan, kalau tak ada solution, tak ada. Memang tak boleh nak bayar. Kita tak nampak.
Tak ada announcement apa plan dia, tak ada. Melainkan dia terpaksa right sizing, dia terpaksa jual aset. No, even that mereka tak announce. Ya, memang tak ada perancangan. Tak ada. Kita tak tahu what's in the pipeline. Kita tak dengar lagi apa-apa announcement. Tapi sekurang-kurangnya Perdana Menteri kurang sikit lah daripada Fahmi Fadil. Fahmi Fadil sasar menipu. Dia kata pinjaman. Pinjaman ni masih lagi dalam definisi bailout. Cuma dia tak nak sebut bailout. Betul. Bailout. Dia masih bailout. Kan? Masih bailout. Maksudnya satu syarikat yang rugi sebelum dia bankrupt ataupun dia dah tak boleh membayar pinjaman dia, pihak kerajaan start pumping in money. Itu atau sama ada pumping in secara dana ke, pumping in secara pinjaman ke, tak kisahlah. Tapi itu bailout. Cuma Anwar Ibrahim tak nak sebut kata bailout. Satu sekarang ni kalau Datuk tengok kita dengar keluhan daripada pihak SME dan sebagainya tentang isu pembiayaan yang mereka sukar untuk dapat hari ini. Baru ni pun MARA pun ada isu. Banyak agensi-agensi mengata. Maknanya the ease of doing business sekarang ni dengan financial aid daripada kerajaan ni sukar untuk dapat. Ya, itu menggambarkan bertentangan dengan apa yang diklaim oleh Madanon dan Walanon. Dia kata ekonomi okey, financial kerajaan okey. Tak okey. Kalau okey, kita tengok raya ni, toll free ke tak? Memang tak free lah. Itu kita dah tahu dah. Sebab itu Cina tak dapat. Takkan Melayu dapat. Senang. Itu membuktikan. Salah satu bukti bahawa kewangan kerajaan memang teruk. Yes. So sebab tu, bila dia buat keputusan untuk bail out 1.1 bilion ni, saya yakin keputusan ni not thought through lah. Tak dipikirkan secara menyeluruh. Tetapi lebih, satu saya notice yang apa kita panggil PMX yang saya kenal ni. Siapa yang nyanyi kat telinga dia lebih sikit, itu yang dia akan guna. Bahaya kalau pentadbir negara macam ni. Tak daripada dulu macam tu. Itu. Ini bukan pentadbiran yang bertanggungjawab. Siapa yang menyanyi lebih kat telinga dia akan ikut. So yang ini siapa yang nyanyi kat telinga saya tak tahu. Tetapi orang yang berkepentingan yang sehingga boleh dapat 1.1 bilion. Maksudnya nasihat itu diberi berkepentingan. Berkepentingan. Untuk menyelamatkan golongan tertentu. Sebab kalau nak kata untuk menyelamatkan secara keseluruhan, tak boleh. This wouldn't be the approach. 7%. Bukan ini approach. Dan tak ada long term plan. Tak ada announce kan? Kan? Maksudnya kalau kata ikut cerita YB tu, siapa yang bisik pada dia, ada kemungkinan orang yang bisik pada dia orang yang berkepentingan lah. Orang yang nak menyelamatkan diri sendiri lah. Satu saya persoalan saya pada PMX, pada Fahmi Fazil ke, pada pejabat PMO kalau nak baca dekat Facebook ke, kena jawab perkara-perkara ini. Pertama, kalau dia kena sahkanlah bahawa ini bailout. Dia kena beritahu pelaburan strategik ke bailout. Which pada kita setuju this is a purely bailout. Okay? Pertama. Kedua, kita tahu ini adalah short term solution. Setuju? 7% memang tak menyelesaikan masalah PNB, tak menyelesaikan masalah Sapura. Okay? Ini adalah short term solution. Mereka ada perintah mahkamah which also a short term solution untuk tangguh pembayaran hutang. Yang kita nak tanya adalah, jika ini bukan bailout, adakah, sebab ini pelaburan kan, kalau kata ini pelaburan saja. So adakah PM boleh beri jaminan bahawa selepas ni, jika Sapura Energy masih ada masalah, tidak ada duit akan diberi lagi kepada Sapura Energy? Jaminan PM ni boleh pakai ke? Tak apalah. Dia kena jawab lah. Dia kena pakai tak boleh pakai tu nombor 2. Isu dia sekarang ni, you dah bagi 1.1 bilion. Kalau selepas ni Sapura Energy fail untuk recover daripada masalah yang dia sedang hadapi, adakah kerajaan bersedia untuk nak bagi lagi sekali? Atau adakah jaminan daripada kerajaan bahawa tidak ada lagi pelaburan strategik seperti ini? Persoalan yang kena dijawab oleh kena jawab oleh mereka. Dan saya nampak apa sebenarnya keutamaan kerajaan Madani hari ini. Kerana kalau kita dengar balik hujah dia terpaksa bagi pada Sapura Energy untuk nak selamatkan 2,000 vendor. Walhal kita tahu lebih baik bagi pada 2,000 vendor ni dalam apa bentuk cara sekalipun untuk recover balik losses yang mereka dapat daripada hutang yang dibuat oleh Sapura Energy. Itu lebih bermakna. Sebenarnya, kerana cycle tu kita akan nampak. Sebenarnya ini hanya untuk menyelamat vendor. Saya tak nampak menyelamatkan Sapura. Yalah, tapi lebih baik engage dengan vendor terus. Dengan Petronas lah maksudnya. Tak perlu guna 1.1 bilion daripada cukai rakyat melalui
yang dipanggil Malaysia Development Holding Berhad tadi. Nak kena bayar hutang. Sapura kena bayar hutang. Ya. Tidak mungkin Sapura akan dikenakan tindakan by the vendor apa semua ni. Yalah, tapi itu sekarang ni. Ya. Kenapa 1.1 bilion saja? Hutang dia lebih besar daripada tu. Ya, betul. So jadi it's purely a short term solution. Ya. Tidak menyelesaikan masalah. Dia tidak, kalau you're from medical background juga. Kalau cancer ni this is not incision, radioterapi. Bukan radioterapi, bukan kemoterapi, bukan incision bawa keluar, bukan surgical to remove the cancer. This just palliative lah. Codeine lah. Palliative lah. Bagi morfin lah. Bagi morfin, codeine gitu lah. Bagi kurang sakit. Kurang sakit. Kurang sakit sikit, tapi nanti matilah. Tetap sakit. Palliative lah. Yeah. End of life punya ubat. Setuju. So sebenarnya apa yang dibuat ni, saya tak tahulah. Kalau tengok pada 1.1 bilion ini, mungkin tak akan dapat selamatkan Sapura Energy lah. Hopefully dengan duit 1.1 bilion ni, dia orang betul-betul bayar pada vendor lah. Itu juga satu benda yang kita nak kena pastikan jugalah. Baik. Baik. So ramai yang sindir PM Nafi dia bail out, tapi sebenarnya dia bail out. Fahmi Fadil bohong, ini bukan pelabuhan strategik, ini adalah bail out. Dan terbukti bahawa Anwar Ibrahim dalam debat yang dulu dan sekarang menjadi Perdana Menteri, dia adalah jauh kurang bijak berbanding dengan Datuk Seri Najib. Terbukti bahawa Anwar Ibrahim ketimbang hanya bagi solution yang short term, yang tidak akan menyelesaikan masalah Sapura, hanya akan menyebabkan Sapura dalam masa yang terdekat ini tetap berhadapan dengan masalah. Ramai yang sindir, Perdana Menteri ketimbang bail out sama je macam dulu, membuktikan bahawa Anwar dulu sudah salah, pemimpin-pemimpin yang sebelum ini lebih betul daripada dia.